Halo, sasaran semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Petro Viva 1000cc Elite tahun 2013 auto modern dia. Okey, mari kita tengok ini kereta condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang I jalan satu lau bagi customer tahu ini kereta India lah tanah dekat luar macam mana. Okey, let's go. Okey, boleh nampak yang ini kereta kita baru masuk saja. Langsung belum buat apa, belum cuci apa lagi. Sekarang I cepat buat video bagi I main YouTube customer sama YouTube Facebook main customer tengok ini kereta. So you boleh tengok kereta dia minta so okey lagi lah, cantik lagi. Sudah cuci kasih dengan polis sudah okey ini kereta. Nampak dia minta memang semua okey lagi. Dia ada pasang satu spolin, tayar pun bunga banyak lagi. Nanti kita tengok nampak depan sama sekali. Kereta sudah start lah. Okey. Memang cun-cun ini kereta. Okey. Cermin dia sofa okey, tak ada kena pisang. Atas momom dia minta semua sekali pun cantik lagi. Lampu belakang nampak semua sekali cantik-cantik lagi. Okey, ini lin dulu owner so kena tukar, dia tukar mesh size dekat sini 165 50 15 inci. Tayar macam baru lagi. Nampak tak? Ada lagi lekat 90%. Memang kau-kau lagi. Okey. Tengok talan semua sekali. Okey. Kita tengok depan. Depan ni tayar dia kurang sikit. Depan hingga lekat 30% sahaja. Okey, talan sama sekali. Tengok tutup power semua sekali pun ada juga. Ini nanti kasih cuci, kasih bersih, sudah cantik ini kita. Okey. Depan tayar hingga dekat 30% 20% macam ni saja. Untuk power sama sekali pun ada juga. Okey. Belakang ni tayar memang kau-kau lagi. Nampak 80% 90%. Okey. Ini kan tepi sama sekali pun sama yang ori ni. Okey. Kita luar sudah tengok sampai habis. Sekarang kita tengok dalam. Dalam owner pun sudah tukar itu yang dia bukan leather lah. Dia macam ada sikit dia PU macam ni. Okey. Tapi pun cantik-cantik lah. Dia sudah tukar, nampak lah sama sekali. Ada twist lagi Viva Sport tu. Nampak? Sama sekali Tepi papan dia so okey jugalah. Cantik lagi. Ini tepi gam dia okey lagi lah. Ada lagi. Nampak sama sekali. Pun janji 100% tak ada panci kita. Tengok plastik pun ada lagi. Nampak? Okey, kita masuk dalam. Okey, kita tengok match dia dulu. Match di jalan 150,757 km. Service time dekat sini. Ada sampai lagi 154 lebih. 154,000 lebih lah. Boleh lagi tahan lagi 4,000. Okey. Tengok sama sekali. Ini kereta last model 2013 dia ada airbag. Nampak tak? Dia ada airbag dua airbag semua sekali ada. Android system ni radio so kena tukar. Tengok lever kamera pun ada juga. Owner so kena tukar lah. You tak biar buat apa lagi. Okey. Memang sudah cantik. Okey, nampak tak sama sekali aircon semua sejuk. Okey, kita try tengok pintu. Okey, pintu boleh guna. Okey, boleh juga. Belakang. Okey, belakang pun boleh Okey, pintu pun semua sekali ada. Ini side ini yang untuk tutup ni itu pun owner punya kasih sama sekali lah. Cukup tengok. Belakang pun cantik lah seat. Nanti kita tengok belakang. Sekarang kita tengok depan dulu. Okey, styling dia pun nampak sama sekali cantik juga. Yang ini penting dia ada dua airbag. Ini last modern dia ada dua airbag kasih. Okey. So sekarang kita tengok yang belakang. Nampak belakang seat dia pun cantik jugalah. Boleh nampak memang lawa-lawa lagi. Okey. Bawah kabel pun sama, ini tanpa, bawah pun sama ada original. Nampak? Okey. Belakang seat dia sama sekali semua okey. Memang cantik. Okey, tengok tepi-tepi sama sekali. Okey juga. Ini marking pun ada lagi. Tengok papan dia pun okey lah. Tak ada cara apa-apa. Ini kan tepi sampai bawah pun sama juga ada lagi. Ini stiker semua original lagi. Ini sama sekali cantik lagi. Okey. So sekarang kita tengok untuk belakang. Belakang buka dekat sini. Okey. Dengan depan semua sekali buka. Nanti kita kasih cek semua sekali tengok. Lampu sini tak ada kena pecah. Tadi kita so kasih tengok lah semua okey. Okey, kita buka. Tengok exover dia okey tak? Okey, exover dia memang kuat. Ini pun baru tukar saja. Tengok sama sekali. Okey, nampak ini dalam sama sekali pun cantik juga. Original lagi. Ini kan tepi sama sekali. Okey, tak ada masalah apa. Spare tayar. Okey. Bawah tong
gun sama sekali cantik juga. Okey, semua tak ada masalah apa, semua clear. Tengok bawah. Okey, tengok lagi sekali. Ini semua sekali. Okey, original. Okey, tutup balik. Pintu sama tengok. Oh, ini suat catur dekat sini. Ini dia kan macam ni. Dia ada magnet. Dia macam ni magnet dia saja. Okey. Tengok semua sekali cantik-cantik juga. Ini sama original gun. Ini tengok sama cantik juga. Tak ada masalah apa Dalam ni semua sekali cantik juga. Okey. Tengok lagi sekali papan dia semua okey. Ini sama juga, cantik juga. Sampai bawah. Ini nampak tak semua sekali originalnya. Okey. Tak ada masalah apa. Dalam semua sekali okey, cantik juga, tak ada masalah apa. Okey, so sekarang kita tengok enjin depan macam mana. Okey, sama juga nanti ini kita berapa cc horsepower, I pergi sini, I bagi customer tahu. Tengok atas dulu. Ini nampak tak, ini bukan original kan Dia depan sini memang sudah ada kena tukar lah. Dia molek, okey. Molek sudah kena tukar lah. Sebab kita lama memang sikit-sikit accident ada lah. Tengok tanah ini. Yang ini semua original. Ini original. Nampak tak? Panel ini nampak dulu dia ada kena sikit lah depan sini. Ini sudah kena tukar lah. Bukan tukar lah, dia buat balik saja. Original, dia make tu stiker ada lagi. Dia bikin balik saja. Tapi ini biasalah, ini kena tepat sikit baru kena ini. Okey, ini buat balik, ini kasi tukar. Tapi dalam bersih dia semua okey, original lagi. Tengok tak, dia punya color cantik lagi. Okey, sini pun sama juga. Tengok original color dia. Dia bukan kena langgar kuat lah, dia lekat luar saja. Okey. Engine so okey, tak ada leaking, tak ada masalah apa, cantik. Okey, tengok bawah, ada leaking tengah tu. Okey, kita tengok sampai habis, tutup balik. Okey, sekarang kita nak pergi test ride ni kita, bagi customer tahu kereta condition macam mana. Kita test dia punya tu Lysa S-Over dengan steering leg. Okey, steering leg macam ni so okey lah. Okey, let's go, jalan. Okey, kita pakai seatbelt, handbrake, maksudnya let's go, kita jalan. Ini motor sudah last 2013, lepas tu 2014 sudah keluar itu yang Asia. Ini sudah last model. Okay, so sekarang kita pusing tengok dulu try dia mirror ride macam mana. Okay, tak ada masalah apa, tengok cantik lagi sekali pusing. Okay, cantik light dia memang cantik. Steering leg pun tak ada bunyi ke apa, tengok. Okay, so sekarang pusing. Sangat senang pakai ini kereta. Ini kereta kalau beli kasih anak pergi sekolah atau bini beli ini kita pergi beli sayur-sayur, parking semua senang. Minyak pun jimat. Tengoklah. Memang senang tengok. Okay, light start tak ada masalah apa, clear. Dekat dia, test dia brake macam mana. Okay, dia brake okay juga, tengok. Memang okey lah ini kita, tak payah buat apa lagi lah, jalan saja ini kita. Nanti I talang kasih persir, luar kasih polis. Okey, ini saja kita buat. Sebab lain-lain pun tak payah buat apa lagi, semua cantik. Tengok S-Over dia pun cantik juga. Okey. So sekarang kita jalan untuk sini. Belakang kita test lagi sekali lah. Sangat senang pakai ini kereta, tengok. S-Over dia memang cantik. Sangat smooth ini kereta. Tengok siapa-siapa minat kereta inilah boleh datang. Depan sana sangkut saya, I tak boleh jalan. Sana sini lah. Tengoklah. Sangat senang pakai ini kereta. Sengit loh. Engine dia semua okey. Android system tu player pun sudah pasang. Dia tak biar buat apa lagi ni kita. Beri saja, jalan saja. Minyak hitam pun sudah kena tukar. Boleh tahan lagi 4,000 jalan. So tak biar buat apa lagi ni kita. Kalau siapa-siapa minat, datang cuma saya. I nama Andy. Okay, so sekarang kita balik ambil outfit lah. Kita nak bagi tahu harga ini kita nak jual untuk berapa. You tengok sampai habis ambil video, you boleh tahu lah kereta condition macam mana.
Atau masalah ada langkah mana, I memang kasih tahu juga Mia. Okay. So sekarang kita balik office dulu. Nanti I bagi tahu ini harga kita nak jual untuk berapa. Nanti kita jumpa lagi. Okay, I sudah sampai ke atas sini. Okay, I parking dekat sini dulu. Okay, masuk P, handbrake. Okay, so sekejap buka seatbelt. Okay, so kawan semua, kalau yang minat yang ini kereta Petro Viva 1000cc Elite tahun 2013 auto model dia. Kalau minat boleh datang cuma saya lah. I nama Andy. Alamat telefon semua dekat sini. Okay, sekarang kita nak cerita yang ni harga. Yang ini kita harga, kita jual set tukar lama sama bersokom, kita parking harga 11,800. Kalau yang siapa minat boleh datang cuma saya, tengok ini kita dengan test ride ini kita. Okay, see you later. Bye.